Hari ketiga Hunain in Yunan. Hari ketiga ni kita orang still ada dekat Lijiang, and pagi-pagi lagi nak pergi ke JDSM. Kita orang diberitahu kalau nak pergi dekat JDSM ni better pergi pagi. Sebabnya scenery lagi cantik. Lepas tu satu lagi, orang pun still tak ramai. So beratur tu tak adalah panjang sangat. Tapi dia punya sejuk tu memang tak boleh buat bincang. Kita orang nak senyum ambil gambar pun rasa terseksa. Kalau korang nak tahu tinggi gunung JDSM ni around 5,500 macam tu. Nak naik ke puncak kena pakai kabel car. And then korang boleh kena altitude sickness. Sebab tu disarankan nak naik atas ni kena ada tank oksigen ataupun ambil ubat sebelum tu. Lepas aku puas bergambar dekat sini, kita orang pun turun balik, ambil bagi and then pergi ke Blue Lagoon. Ini salah satu attraction dekat JDSM juga. Dekat sini pun banyak spot-spot menarik yang korang boleh bergambar. And then lepas tu kita orang pergi tengok show. Show ni pasal culture dekat Lijiang. Nak dekat sejam jugalah duration show ni. After je habis show tu, kita orang penat, kita orang pun balik hotel. And then malam kita orang enjoy, pergi dinner, makan pula dekat satu kedai ni. Memang sedap. Dia punya ikan talapia cili ni memang win. Lepas tu balik tu kita orang sempatlah beli satu caji. Dah sampai Yunan kan, takkanlah tak cuba caji. Untuk hari ketiga itu je, tapi itu pun dah penat. Jadi kalau korang enjoy tengok Hunain in Yunan, korang bolehlah follow untuk episod 4.